Hai tiba-tiba viewers, selamat datang semula ke channel saya. Kali ini kita bukan DIY, kali ini kita untuk penjagaan bateri kenderaan, terutamanya bateri kereta. Okey, kita macam mana kita nak tahu keadaan bateri kereta tu masih dalam keadaan okey ataupun tidak. Jadi kita menggunakan multimeter untuk membuat pemeriksaan kepada bateri kereta. Mana tahu kadang-kadang kita guna bateri, guna kereta, tapi kita lupa bila kita letak tukar bateri baru, jadi kita tak tahu. Jadi perkara paling senang kita cek menggunakan multimeter. Dia ada tahap voltage dia di mana keadaan bateri tersebut masih bagus ataupun tunggu untuk ditukar. Dan kita nak kenal pasti juga kalau kereta anda bermasalah selalu habis bateri, sedangkan bateri yang masih setahun pakai tapi asyik habis bateri, kemungkinan bukan kesalahan bateri, mungkin kesalahan pada alternator. Jadi saya akan tunjukkan dua cara untuk mengecek keadaan bateri yang kita dah pakai sebagai maintenance dia lah, dan kita nak mengenal pasti mana satu bateri ataupun alternator yang rosak. Nak tahu macam mana saya buat pemeriksaan menggunakan multimeter? Jom kita tonton video seterusnya. Okay guys, pertama kita nak cek menggunakan multimeter. Okay, kita adjust pada 20 DC, 20 DC. Okay, multimeter biasa aja nih. Okay, jadi kabel ni saya gunakan kabel biasa dia, tapi saya ubah. Okay, menggunakan klip, jadi memudahkan kita untuk memegang sesuatu. Jadi yang ni kita letak di atas ni. Okay, pertama kalau kita nak cek dia punya voltage bateri kita semasa enjin tak hidup. Jadi kita nak tahu berapa keadaan bateri kita. Jadi kita akan klip di sini bahagian negatif dan sini positif. Okay, kita akan tengok bateri kita. Okay, 12.83. Maknanya bateri saya ni dalam keadaan baik. Okay, anda boleh tengok di tepi sini peratus bateri baik. Kalau anda dah sampai 50% tu, jadi standby lah untuk bateri baru. Itu cara kita nak cek keadaan bateri kita. Bateri saya ni sebenarnya saya dah beli tahun 2003, kalau tu silap saya. Okay, 7 bulan 12 2023, sekarang tarikh 30 Ogos 2025, maknanya 2 tahun. Jadi bateri saya masih dalam keadaan sehat. Kalau manusia ni dia sihat lah. Ini kira dalam keadaan baik. Dia bagus, dalam charging dia bagus. Jadi bateri kita 12.8. Sekarang ni saya nak on engine supaya kita tahu berapa charging rate dia. Charging rate untuk alternator. Kalau kita boleh juga cek kalau alternator tu rosak, jadi dia punya charging rate takkan naik. Mungkin 13 volt ataupun 12.84, hanya mengharapkan bateri. Jadi kita boleh cek keadaan alternator. Saya nak on engine sekarang. Okey, apa yang kita lihat, engine saya hidup. Okey, hidup. Jadi tengok dia punya charging 14.39. Okey, ini menunjukkan alternator saya dalam keadaan baik. Kalau alternator tak baik, dia charging tak naik. Tadi bateri 12 volt. Okay, dia sepatutnya naik kepada 3.7 volt sehingga 13 volt sehingga ke 4.7 volt. Tengok yang di sini yang saya tunjukkan. Ini menandakan keadaan alternator kita baik. Okey, kalau kita lihat dari sini, ini semasa engine hidup. Okay, kalau kita nak cek keadaan alternator kita bagus ke ataupun tidak. Cara kedua yang senang, kita cabut panel negatif ni.
semasa enjin hidup. Okay, kita cabut. Kalau enjin masih berfungsi, bermaksud dia alternator dalam keadaan baik. Tapi kalau biasa dari pengalaman saya, kalau alternator tak baik, dia memang hantam segala elektrik dalam bekalan kuasa di dalam bateri. Dia akan tarik habis. Untuk sistem audio, lampu, aircon, macam tu dia akan tarik habis. Jadi, saya akan buat test. Saya akan longgar ni dan akan buat test buka dia punya negatif panel. Saya ambil tu dulu. Okey, saya akan try cabut. Tengok, enjin saya masih hidup, masih berfungsi. Okey. Okey. Okey, sekarang kita nak cek adakah grounding kita bagus ataupun tidak. Okey. Masih juga yang ini, okey, set kepada DC 20 volt. DC 20 volt. Okey, kita akan negatif ni kita plug, rekatkan dekat negatif. Okey. Sebenarnya dalam ni okay, ada grounding asal. Okay, kalau kita tengok ke sana, grounding asal, okay, negatif dia pergi ke body, dan satu lagi grounding ni dari sini, okay, sampai ke bawah sini, masuk ke bahagian tu bawah tu, gearbox. Dia gearbox merangkumi sekali dengan bahagian enjin termasuk alternator. Itu adalah grounding asal. Grounding asal dia memang akan hanya ada dua. Kalau kita cek dekat berdua Alza ni, tidak ada grounding lain lagi. Okey, tak ada. Okey, kecuali grounding yang dibuat sendiri. Grounding asal kita tak jumpa. Okey, jadi dia supply kepada body satu dengan enjin. Okey, body kereta adalah salah satu negative point untuk memutarbalikkan negatif dari positif ke negatif. Jadi kita nak cek grounding. Pertama, kita nak cek bahagian bawah. Okay. Bahagian bawah sini. Kita letak sini multimeter dan saya akan sentuh bahagian grounding asal dia ni. Okey. Satu. Ini kepada enjin. Untuk bahagian enjin. Okey, ni kira dah 1010 ni bagus. Grounding tak lari. Okey, kalau grounding kita daripada ni dia tinggi, agak banyaklah elektrik yang mengalir keluar arus. Okey, tak percaya, dia grounding point dekat ini untuk enjin kalau Alza bawah sana. Touch dekat bawah head. Okey, berhampiran dengan ini grounding juga. Okey, untuk oxygen sensor dan peralatan lain. Okey, touch kita tengok negatif 1. Ini kira dah okey lah. Okey, touch lagi bahagian mana lagi ya? Karton ni letak di sini. Okey. Letak bahagian dekat dengan sini. Alright. Letak dekat bahagian throttle body. 1. Okey. Cukup lah. Lepas tu untuk body. Tadi kita mula dengan engine. Sekarang body kita nak contoh yang dekat body lah. Okey. Sama juga. 1. Okey. Touching mana? 1 juga. Okey. Touching dekat sini. Ni kenapa kena kikis? Ada cat.
Satu juga. Right. Alright. Tiada masalah kalau 0.1 0.01 ini agak jumlah julat yang kecil. Kalau nak tu kita cari lagi, boleh juga suis ke sini. Apakah julat dia? 8. Ini mili, kecil mili. Yang ni 20 volt. Okay, dia akan pergi 0.1. Okay. Yang ni adalah bahagian mili. Kecil lah voltage lari tu kalau nak cek. 6, 7. Okay, dengan enjin pun 9. Okay, saya lebih suka tengok ni. Okay. Dengan cara menggunakan volt. Okay guys, saya dah buat grounding. Okay. Ada 2 grounding saya buat. Okay. Apa tu? Yang dia punya bracket ni entah saya jumpa kat mana. Tapi macam pure tembaga lah. Okay. Satu dia saya buat grounding dari sini. Okay, turun hingga ke bahagian apa tu? Body juga. Okay, kalau body asal dia berada di belakang ni lah. Okay, yang satu lagi saya grounding ke engine. Okay, ada tengok. Okay, grounding ke engine. Okay, ini grounding lama, atas grounding baru. Okay, ini untuk ke engine. Okay, sebab antara engine dengan body dia ada apa tu, boost. Jadi boost ni tak dapat menyambung. Jadi itulah grounding asal pun dia letak kat sini. Okay, grounding body dengan engine untuk supply negatif engine. Okay, berkenaan dengan wire grounding, saya buat macam ni lah. Okay, ini. Okay, sebenarnya dia untuk yang korang guna jumper. Tapi saya DIY kan, masukkan yang ni lah saya beli. And then dia punya ni wire jumper booster cable. Okay, dia kata 500 ampere, boleh jugalah pakai. Okay, kita DIY je. Kalau nak beli yang original tu dekat 100 lah untuk set grounding. Okay, yang kabel paling bagus untuk grounding adalah kabel untuk orang guna welding. Kabel welding tu memang cukup bagus. Semua dia pure copper. Tembaga lah, tembaga. Jadi dah kita buat 2 je. Jadi kita cek adakah dia boleh pergi kosong-kosong atau tidak. Jadi kita first cek dekat body dulu. Okay, engine tengah hidup macam saya cek tadi. Okay, sini. Okay, kosong. Kosong. Ini setelah ini pun sini pun ada satu 0101 dia berkelip-kelip je. Mungkin tak cukup lah. Mungkin nak tambah lagi wire grounding. Tadi dia statik saja pada 1. Okay, ni kosong. Okay, mana lagi? Kuasaan body. Okay. Kosong. Engine. 0101 dia berkelip-kelip. Okay, mungkin tak perlu tambah lagi lah. Mungkin saya nak buat grounding ke bahagian atas. Okay, manakala yang ni dekat dengan throttle body. Okay. Ada 1010110. Mungkin tak cukup. Okay, mungkin saya akan tambahkan lah grounding ni. Right. Itu saja video daripada saya guys. Diharap dapat membantu anda macam mana kita nak buat cek bateri dengan adakah bateri atau alternator bermasalah. Dan kedua, sedikit berkenaan dengan grounding kereta, iaitu kita tambah kabel grounding. Ini mungkin saya gunakan untuk sementara. Mungkin kabel grounding yang lebih pure copper ataupun lebih tebal lagi yang mahal dijual di Shopee, mungkin lebih baik, ataupun kabel grounding yang digunakan kabel untuk orang buat welding.
Tapi dua fokus utama saya iaitu mengesan keadaan bateri yang kita dah lama gunakan, adakah masih baik ataupun tidak, ataupun kalau kita bateri baru, lebih kurang dalam setahun pakai baru tukar, dah habis bateri. Jadi kita nak tahu adakah masalah alternator ataupun bateri yang problem. Maksud dia bila alternator rosak, dia tak dapat charging kepada bateri kita. Jadi diharap video saya ini dapat membantu anda, dan kita akan jumpa di next activity DIY ataupun repair kereta akan datang. Bye bye.